Macam mana kita nak ingat selalu kita nak rasa syukur dan tak nak ada sifat iri hati dengan kejayaan dan rezeki orang lain. Dia kata kita nak rasa syukur semua nak buat gua ni. Kalau nak rasa syukur semua, tengok semua orang yang kurang daripada kita. Mudah nak berterima kasih. Kalau kita duk tengok orang yang lebih semua daripada kita, apa yang kita ada tak rasa nikmat. Duk rasa tak syukur semua. Nah, Lepas tu kalau kita kena banjir air sampai sekap pinggang, banyaklah barang rosak dalam rumah, tengok orang lain sampai gerang bumbung, maka kita lebih ringan daripada dia. Ada rasa terima kasih kepada Allah. Betul tak? Walaupun kita pakai kereta Viva buruk, dah selalu kita duduk sakit hati tengok orang pakai Mercedes, tengok orang lain pakai motosikal. Ramai tak? Tak ada kereta. Bagi kita walau Viva buruk berikat tali rupiah wiper, tapi hujan panas tak kena. Faham? Ramai mana orang 5 beranak naik syuting motosikal, bini duduk atas pelik belakang, bini turun petok punggung. Faham lagi? Anak 3 dalam raga, seorang kepit cering tengah tu. Kena tengok orang yang susah daripada kita. InsyaAllah banyak bersyukur. Bagaimana kalau kita nak jadi pula sifat iri hati pada orang? Jawabnya kita kena ingat orang senang daripada kita bukan tok nenek dia yang rancang. Itu semua tu adalah ketentuan Allah. Jadi kalau dia tengok dia senang, kita sakit hati, maka kita sakit hati dengan perancangan Allah. Jangan. Jadi kita ajar lagu tu, insya-Allah kita akan sentiasa berseka baik dengan orang lain. Orang yang sebelah rumah kita berniaga laku, alhamdulillah. Kita dengar anak orang yang kahwin pula, bagus, jodoh dan sebagainya. Jadi kita fikir yang baik sama, insya-Allah hati pun senang. Dan jangan tinggal solat. Kerana solat itu tanha anil fahsya, dia akan menjaga kita daripada kerosakan.